kerana pengangkutan yang membawa barangan adalah benda yang kemudiannya akan terbabit dalam rantaian kenaikan harga minyak. Jadi kita tunggu esok dan lusa untuk melihat perkembangan sama ada perang akan berlarut lebih panjang. Tapi kalau tengok perang ni, Iran memulakan dalam keadaan bersedia untuk meneruskan perang yang panjang dengan Israel. Berarti saya jangka pada malam ni bila gelap, Iran akan melancarkan satu lagi siri serangan kerana trend serangan Iran adalah pada waktu malam. Manakala Israel membalasnya sejam. Kalau setakat sekarang ni Israel membalasnya sejam. Jadi wilayah Iran yang dibom adalah 3. Esfahan, Tabriz dan juga Esfahan, Tabriz dan Tehran. Berarti bandar. Kemudian bandar nuklear Iran yang sangat sensitif, Tabriz dan Esfahan. Bandar perairan yang paling penting di Iran. Manakala Iran membalasnya di 2 kawasan. Satu adalah jatuh di kawasan pertempatan Israel di tebing barat, di atas tanah orang Palestin yang Israel dah bina wilayah haram dia sejak tahun 69. Manakala satu lagi serangan adalah rantaian menghala ke sebuah lagi nama dia Tal Abba. Jadi kalau tuan-tuan lihat dalam siri serangan ni, 2 penduduk Israel mati, manakala berbelas yang lain cedera. Dan Israel membalasnya ke Iran, kita belum dapat jumlah berapa ramai orang yang meninggal di Iran berdasarkan serangan ni. Manakala serangan Israel yang pergi ke Lubnan hari ini disahkan 8 telah meninggal dunia dan 20 sedang dicari. Sudah 20 cedera, manakala beberapa lagi sedang dicari kerana kena pada bangunan. Jadi video dan semua statement yang saya tengok ni, tuan-tuan boleh follow pada rakan-rakan kita di Instagram. Yang mana tuan-tuan yakin akaun Instagram yang bukan populis, dia laporkan maklumat yang betul. Sebab tuan-tuan nak mencari balik dalam Al Jazeera, tuan-tuan mungkin malas nak membaca kerana tuan-tuan dah biasa di media sosial. Kebanyakan tuan-tuan register channel adalah media sosial. Jadi di TikTok mungkin lebih rumit untuk tuan-tuan mendapat bahan. Tapi saya diberitahu, saya tak langgan Telegram. Tapi kawan-kawan di Telegram mengatakan ada beberapa saluran di Telegram yang sangat prominent, boleh dipercayai kerana mereka update adalah berita terjemahan daripada portal-portal yang sah dan absah di Asia Barat. Tapi kalau tuan-tuan payah nak mendapatkan maklumat ni, tuan-tuan masuk saja. Satu, kalau tuan-tuan nak tengok laporan daripada perspektif kita, masuk Al Jazeera portal dia. Kalau tuan-tuan nak perspektif Israel, cara Israel berfikir pula, tuan-tuan masuk dalam Time of Israel atau Jerusalem Post. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam perspektif ekonomi, tuan-tuan bacalah The Financial Times. Kalau tuan-tuan nak tengok perspektif yang lebih neutral di Eropah, tuan-tuan baca saja The Guardian. Sebab Reuters ni tuan-tuan nak jumpa bahan dia payah. Sebab Reuters dia adalah wire supplier, dia supply kepada pelanggan-pelanggan dia. Manakala portal-portal yang saya senaraikan tadi, tuan-tuan boleh baca dengan percuma. Dan saya nasihatkan tuan-tuan supaya bila tuan-tuan tekan Google, tuan-tuan tekan je Google, berita naik. Bila tuan-tuan masuk ke dalam Al Jazeera, tuan-tuan tekan keluar, ambil berita kedua, tekan keluar, ambil berita ketiga, tekan keluar. Supaya nampak Google baca algoritma, tuan-tuan telah menekan sebagai tanda tuan-tuan berminat membaca Al Jazeera. Kemudian tuan-tuan pergi Financial Times. Tuan-tuan tekan, duduk dalam 10 saat keluar. Tekan story lain, tekan 3 story. Maka Google akan baca tuan-tuan adalah orang yang membaca Financial Times. Tuan-tuan masuk semua ni, last kali Google tuan-tuan tak naik berita bukan-bukan. Dia membaca behavior, terus dia bagi kat tuan-tuan. Financial Times punya update, Al Jazeera punya update. Kemudian update tu dia bagi sebab tuan-tuan tak baca sport kan. Dia bagi update geopolitik ya setiap hari. Kerana dia membaca kita punya behavior daripada klik kita. Dalam klik kita tu Google dah baca behavior orang yang ada daripada IP, iaitu pemilik phone. Jadi mudah untuk tuan-tuan dapat. Kalau tidak, tuan-tuan pergi satu demi satu. Dan macam saya kata tadi kan, jangan takut. Dulu saya ada pernah sekali suruh baca Time of Israel. Boleh percaya ke itu Israel? Tak. Untuk memahami bagaimana Israel berfikir. Kalau dalam Time of Israel, tuan-tuan akan dapat kenyataan Itamar Ben-Gvir, kenyataan Benjamin Netanyahu, mereka akan menyerang, mereka akan mau berperang, mereka tak peduli pandangan Amerika. Kali ini Israel tidak akan mendengar nasihat Trump. Tuan-tuan boleh dapat bagaimana Israel berfikir. Kemudian tuan-tuan baca bagaimana dunia Islam berfikir. Kerana dunia Islam berfikir ini secara strategiknya. Tuan-tuan akan baca Al Jazeera, Al Jazeera akan menyatakan pendirian Iran. Al Jazeera akan menyatakan pendirian Oman. Kerana Oman kini telah menjadi negara sekutu Iran dalam perang ini, terutama Oman bersetuju. Campur tangan dan langkah yang Amerika mainkanlah punca menjadikan seluruh negara Arab yang berada di rantau teluk menjadi susah. Berarti Oman nampak bahawa mereka tak perlu memusuhi Iran kerana punca menjadi kekacauan di Selat Hormuz adalah kerana Amerika dan Israel yang melancarkan serangan. Jadi walaupun Oman pernah berkecuali, kini Oman telah bersama dengan Iran, terutama dalam perjanjian untuk mengendalikan Selat Hormuz sebagai selat bersama di antara kedua negara, kerana pantai ataupun teluk Selat Hormuz ni, sempadan air dia di sebelah sini adalah Iran dan sempadan laut dia di sebelah sana adalah Oman. Jadi dengan kaedah membaca pelbagai ni, tuan-tuan akan dapat apa yang saya sebut dan tidak hanya membaca satu pandangan. Dan elakkan tuan-tuan bergantung kepada satu pandangan. Jika tuan-tuan masuk, ada page dia pro Iran, dia naik cerita Iran. Ada page anti Iran, dia naik anti Iran. Tuan-tuan kena mandiri supaya tuan-tuan boleh berkeupayaan mendapat sebanyak mungkin maklumat. Dan sebagian banyak maklumat ni tuan-tuan dapat timbang tara semula. Tuan-tuan dengar stream saya. Tapi tuan-tuan nak baca dalam bentuk panjang. Amadana ada sebut gini, Pak Hakim pergi masuk Al Jazeera.
Macam mana ada bentuk bahawa Israel mengatakan dia tak akan peduli pada serangan Amerika. Pergi cari dalam Time of Israel atau Jerusalem Post. Ini dua akhbar yang pro Israel. Akhbar Israel lah. Akhbar dia pro Israel. Kemudian tuan-tuan nak baca pula bagaimana Palestin tersepit di dalam tengah-tengah perang ni. Tuan-tuan pergi ke wafa, wafa.com. Lepas tu klik je Palestin. Dia keluar story-story Palestin kerana Wafa ni berpangkalan di West Bank, di tebing barat. Kemudian tuan-tuan nak baca berita-berita yang datang daripada Eropah. Bagaimana pula Eropah yang tak bersama Amerika, yang berkecuali dalam perang ni. Tuan-tuan boleh baca pula Guardian. The Guardian adalah akhbar yang paling berpengaruh daripada United Kingdom. Tuan-tuan boleh baca DW, sebuah akhbar Jerman. Dan saudara boleh baca TTW, TDW. Ini adalah akhbar Turki berbahasa Inggeris. Jadi sumber-sumber yang tuan-tuan baca ni akan membolehkan besok kalau tuan-tuan masuk saya brief pun, tuan-tuan rasa, oh saya dah baca yang ini. Ataupun selepas saya brief, tuan-tuan baca, oh tadi yang dimaksudkan oleh Baltana. Kerana proses-proses pembacaan ini akan menjadikan tuan-tuan tak terlibat dalam debate sensasi yang ada di media sosial yang kemudian pro and con kerana trend yang dibawa oleh media sosial. Jadi ada page, dia carry satu benda yang bersifat sentimen berita. Berarti lama-lama tuan-tuan tidak akan mendapat factual news ataupun berita berfakta. Tuan-tuan akan mendapat apa yang dipanggil sebagai sentiment news, berita bersentimen. Menjadikan tuan-tuan berada dalam keadaan saya baca benda ni dan tuan-tuan menjadi sentimen begini. Saya baca benda ni menjadi sentimen begini. Jadi kemerdekaan maklumat tak perlu berlaku. Tak boleh berlaku ya tuan-tuan menghadkan bacaan tuan-tuan kepada sentimen pro and con. Baca semua. Dan kemudian tuan-tuan boleh menjadi orang boleh buat rumusan sendiri. Petang-petang tuan-tuan masuk dekat tempat saya live pun tuan-tuan tak perlu menganggap semua pandangan saya ni sebagai pandangan yang solid. Tuan-tuan anggap pandu je supaya senang. Ini nak ambil kat mana? Ini nak ambil kat mana? Abang Zainal dah bagi tip dah pergi Okey, kalau tuan-tuan nak baca lagi portal yang tak popular tapi kredibel. Tuan-tuan baca Middle East Eye. Middle East Eye, E-Y-E Middle East Eye. Kemudian tuan-tuan pergi baca pula satu lagi The Cradle, C-R-A-D-D-L-E, The Cradle. Herald Tribune pun boleh baca. Baca. Cuma tak banyak berita dia yang Herald Tribune ni saya baca tapi tak banyak berita dia yang sangat sharp berbanding The Financial Times. Okey, boleh baca aja. Kalau tuan-tuan rasa The Herald tuan-tuan nak baca, tuan-tuan boleh baca. Saya sampai NDTV pun saya baca, The Hindustan Times pun saya baca sebab dia ada juga pandangan-pandangan daripada negara-negara yang mempunyai kuasa ekonomi yang besar sebab dua akhbar ni mempengaruhi pemikiran ekonomi di India. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat gambaran ekonomi, tuan-tuan baca daripada seluruh dunia. Dulu Southern Chinese Morning Post Southern Chinese Morning Post yang dulu pernah dikuasai saham dia oleh Jack Ma. Saya baca juga. Tapi sekarang dia dah mula kenakan bayaran. Tuan-tuan kena langgan lah. Murah. Lepas tu kalau tuan-tuan nak baca paling bagus adalah Nikkei. Tapi Nikkei ni saya suggest tuan-tuan dah ada basic ekonomi. Sebab Nikkei ni bacaan dia adalah kepada pemain ekonomi. Tapi tuan-tuan bacalah. Ambil Nikkei langgan dia. Lepas tu tuan langgan dia saya rasa dia ambil $1 je sebulan. RM4 lebih sebulan. Dan Nikkei ni kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah orang yang terlibat langsung dengan ekonomi sebab dia ada tip, dia ada gambaran jelas tentang kedudukan saham, apa yang terjadi pada Asia Tenggara, apa yang akan terkesan. Jadi saya jelaskan itulah kerana sebahagian besar pada kita akan dengar naratif Zahari, akan dengar naratif Nazri Hamdan, akan dengar naratif daripada Ahmad Faisal. Naratif kita ni dipanggil sebagai lokal. Saya dah lokalkan dah story ni. Tapi kadang-kadang sebahagian daripada tuan-tuan mempunyai keupayaan minda yang jauh lebih luas daripada membaca apa yang dipanggil sebagai lokal naratif. Lokal naratif ni kita bagi pada basic je. Tapi sebahagian daripada tuan-tuan nak lebih daripada basic. Jadi tuan-tuan kena berdikari dengan pergi mencari berita-berita ni sendiri dan kemudian tuan-tuan akan membuat tim antara dengan membaca maklumat penuh. Sebab saya summarize kan. Satu hari saya baca lebih kurang dalam 60 artikel, saya menonton, kemudian saya summarize kan untuk mudah supaya tuan-tuan dapat basic awareness. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak memahaminya secara mendalam, kerana tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah seorang pengurus, tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah head of marketing, tuan-tuan rasa tuan-tuan orang meniaga, tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah orang yang kemudiannya terlibat dalam jawatan yang sepatutnya faham bagaimana pembiayaan dan juga kesan jangka panjang ke atas syarikat ataupun pekerjaan tuan-tuan bekerja ni ada impaknya dengan pengetahuan, pergi pada pengetahuan. Dia tak lama. Sekarang ni kebanyakan kecuali kalau tuan-tuan pergi ke Financial Times lah, berita dia agak panjang. Tapi tuan-tuan mudah. Pergi dekat Financial Times, lepas tu dia ada menyala tepi tu tau, AI Summarize. Malah baca-baca AI Summarize. Sebab semua media-media di seluruh dunia telah pun memperkenalkan AI Summarize. Sebab berita tu panjang, 10 minit. Dan dia tahu, pembaca nak baca banyak berita. Jadi tuan-tuan tekan je AI Summarize. Dia keluar je point. AI telah summarizekan berita yang panjang tu, dia jadi 4 point, 5 point. Tuan-tuan baca je point tu. Sebab tuan-tuan nak run through tu, tuan-tuan rasa banyak kan. Masa tuan-tuan pun tak banyak. Maka banyakkan portal berita telah pun menyediakan klik tepi tu AI Summarize. Termasuk berita harian pun dah ada AI Summarize. Tuan-tuan baca. Maka itulah cara tuan-tuan menjadikan
Satu adalah tuan-tuan pantas mengetahui apa yang berlaku, tak bergantung kepada laporan silang daripada media sosial. Di mana tuan-tuan kena pergi kepada portal-portal yang saya sebut tadi untuk baca. Saya tak kata tuan-tuan perlu baca semua sampai 60. Minat tuan-tuan jatuh dekat mana. Kalau tuan-tuan adalah orang yang membuat keputusan yang tuan-tuan rasa dalam meeting, dalam apa, tuan-tuan boleh advise bahawa kalau syarikat, sebagai contoh sekarang, perniagaan menjadi sangat perlahan. Bos dan juga rakan-rakan berniaga dengan tuan-tuan mungkin memikirkan tentang pasaran. Dia kata kita market lah. Ni sekarang dah perlahan dah lepas raya. Dia kata lepas raya haji ni orang akan perlahankan pembelian. Dia duk anggap lepas raya haji. So kita kena buatlah promotion. Jadi bos-bos mungkin tak tahu. Sebahagian daripada rakan perniagaan tuan-tuan tak tahu bahawa dia bukan berkaitan dengan selepas hari raya. Ini bukan keperlahanan perniagaan kerana hari raya. Keperlahanan perniagaan ini berlaku kerana semua perniagaan akan menundukkan penyusutan kerana berlakunya kos kenaikan harga barang dan kemudian pembeli berada dalam keadaan sangat berwaspada. Sangat berwaspada untuk membeli kerana kebanyakan pembeli juga memiliki kebimbangan. Maka tuan-tuan akan jelaskan kepada syarikat dan rakan-rakan tuan-tuan, ini bukan masa yang tepat untuk membuka perniagaan baru, membuat promosi pada kos yang sangat besar. Sebagai contoh, saya bagi tahu pada tuan-tuan, tuan-tuan akan berada dalam sektor optional lah. Sektor optional ni saya bagi tahu kata F&B adalah optional. Tuan-tuan berada dalam aksesori optional, sektor perkhidmatan adalah optional, renovasi rumah adalah optional, dekorasi rumah adalah optional. Iaitu orang boleh menangguhkan keputusan daripada melaksanakannya sekarang sekiranya mereka ada kebimbangan di mana mereka nak alirkan tunai mereka. Berarti ramai orang ambil langkah mempertahankan tunai mereka. Begitu juga mereka yang training yang tuan-tuan buat ni sebisnes. Maka tuan-tuan kena ingat, langkah yang paling tepat sekarang ni adalah untuk tidak berbelanja ketika tuan-tuan faham. Syarikat-syarikat besar juga tidak berbelanja kerana mereka bimbang keadaan tidak menentu ni. Jadi orang tak buat marketing, orang tak buat training baru sebab semua cost cutting. Terutama kalau tuan-tuan biasa buat untuk government kerana kerajaan sedang, pasal kerajaan nak bagi subsidi minyak ni meningkat antara 30 bilion. Kalau ikut laporan yang saya baca hari ni daripada laporan dia akan jadi 40 bilion, maksimum 50 bilion kerana baki 10 bulan di mana harga minyak keluar daripada $70 USD per barrel. Kerajaan buat dalam belanjawan 2026, jangkaan dia strata harga minyak akan jadi $70 USD. Tapi harga minyak telah mencapai 97 hari ni. Berarti secara puratanya 40 bilion kerajaan akan mengalami tambahan subsidi. Jadi kerajaan kata dia akan mengekalkan semua sektor yang bersifat perkhidmatan kepada masyarakat awam. Tak potong ubat, tak potong kos pendidikan apa semua. Tapi berarti kerajaan akan mengurangkan kos latihan. Kerajaan akan mengurangkan kos perjalanan bagi pekerja mereka. Kerajaan akan mengurangkan biaya F&B untuk semua acara yang ada. Majlis-majlis akan dikurangkan secara banyak. Inilah limpahan yang datang kepada kita yang berada dalam sektor memberi perkhidmatan pada kerajaan melalui perniagaan-perniagaan kecil kita. Berarti kadang kerajaan nak cari 40 bilion tu dekat mana? Dia cut kos semua benda ni. Jadi biasa kita tengah banyak memberi latihan kepada sektor kerajaan. Kita bekalkan banyak makanan kepada sektor kerajaan. Ini sektor kerajaan saya bukan cerita di Putrajaya. Di mana-mana tuan-tuan berada. Hinggalah ke pejabat-pejabat kecil cawangan JKR, pejabat-pejabat kecil cawangan MADA, pejabat-pejabat kecil cawangan agensi-agensi kerajaan. Mereka akan kena cut cost cutting ni. Bila kena cost cutting ni, tuan-tuan akan mengalami ketergangguan limpahan. Jadi itu yang saya advise kepada tuan-tuan. Dan bagi mereka yang juga nak melaksanakan majlis perkahwinan, adik-adik nak berkahwin ya, tuan-tuan merancang perkahwinan tuan-tuan pada ketika tuan-tuan tak menjangka keadaan ekonomi jadi macam ni. Nasihat saya adalah kecilkanlah majlis perkahwinan. Saya nasihatkan dengan ikhlas, janganlah sampai 20,000, 30,000, 40,000 tuan-tuan mengadakan majlis yang besar kerana selepas majlis perkahwinan kita tak nampak keadaan ni akan pulih sampai 2027. Dengar nasihat pakcik, bukanlah pakcik cakap pakcik perlu jadi profesor. Saya jadi manager ketika ekonomi kita berada dalam recession 98. Saya dah jadi general manager ketika ekonomi, CEO ketika ekonomi kita ada recess 2005. 2008 dan 2013 saya dah senior vice president. Maka tu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Tak apa, Dik. Ni saya nak tegur sekejap. Zul Yahya. Pesta air buat dekat Kuala Lumpur, itu urusan orang, kita tak boleh kawal. Advice saya ni, yang kita boleh kawal Zul Yahya. Kau jangan pergi dekat pesta air tu. Itu yang kita boleh kawal. Jangan pergi dan buang duit kita. Orang nak anjurkan pesta air tu di luar kawalan kita. Jadi apa yang saya sedang cerita dekat tuan-tuan ni, bukan kita ni saluran protes. Kita saluran adalah perkhidmatan kepada tuan-tuan semua untuk mengawasi keadaan ekonomi tuan-tuan. Jadi kan tuan-tuan duk sibuk, orang tu buat pesta air, orang ni buat pesta gunung, orang ni buat pesta apa. Itu di luar kawalan kita. Yang saya sedang nasihat adalah dalam kawalan kita. Jadi dalam kawalan kita saya jelaskan bagi adik-adik yang nak berkahwin. Okey, yang kita kena jaga. Takut kita punya pembaziran tu sama macam pesta air. Tak guna juga kita melawan pesta air. Halang pesta air apa semua. Kenduri kita pun banyak juga pesta dia. Kita buang banyak duit juga.
dengan buat segala benda yang sebenarnya tidak pun menggambarkan majlis untuk mengisytiharkan ini adalah pasangan yang telah berkahwin. Jadi saya nasihatkan yang dalam kawalan kita. Jadi adik-adik kecil kan, sebab saya bimbang kata satu adalah kebanyakan adik-adik mungkin akan meminjam daripada bank. Sebab saya tengok trend sekarang, mak ayah anjurkan je. Mak ayah yang anjur majlis kahwin ni pun tak banyak duit dia. Jadi anak yang meminjam. Anak pinjam daripada bank rakyat, pinjam daripada pinjaman peribadi. Kemudian adik-adik akan habiskan duit ni untuk majlis yang hanya 1 hari, 2 hari. 3 hari untuk saudara mara, 1 hari untuk tetamu. Kemudian loan ni 30,000, 40,000, adik-adik akan bayar 7 tahun. Jadi baseline interest rate akan jadi tinggi. Jadi saya nak nasihatkan, jangan adakan sesuatu yang membazir pada masa sekarang. Kerana wang yang kita belanjakan, bebannya menunggu sampai 7 tahun, 8 tahun. Dan dalam keadaan yang ada sekarang, di mana 2026 dan 2027, kita akan mengalami apa yang dipanggil keperlahanan ekonomi dan kenaikan harga barang serta keperlahanan. Keperlahanan ni, adik-adik saya nak jelaskan. Ingat, saya jelaskan ke adik-adik. Kemungkinan besar, layoff. Ini saya ambil data yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengilang Malaysia. Dengar dan jangan komen, duduk diam-diam. Data yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengilang Malaysia, di mana ahli dia mengatakan 5% mereka dah tutup perniagaan. 5% Persatuan Pengilang Malaysia. Pengilang ni maksudnya sektor pembuatan yang banyak buat perabot, yang banyak buat barang-barangan yang diimport daripada luar. Kerana import tak datang kerana tak mungkin perabot pergi ke negara-negara luar. Sebab kita juga mengimport perabot sampai ke Amerika kerana harga untuk naik kargo kapal tu jadi mahal kerana minyaknya mahal. Jadi, dan orang-orang di Amerika mengalami recession, perabot bukan barang pilihan. Bila saja 5%, adik-adik kena ingat 28% lagi telah memaklumkan kepada Persatuan Pengilang Malaysia untuk memaklumkan kepada kerajaan. Mereka tidak mengalami aliran tunai yang cukup. Mereka boleh bertahan 2 bulan, iaitu pada Mei dan Jun. Berarti hujung Jun ni tak ada kejutan yang berlaku. Kilang-kilang ni tidak akan mendapat tempahan baru. Permintaan-permintaan daripada negara-negara barat yang nakkan kerancakan ekonomi semuanya jadi perlahan kerana kos. Iaitu negara-negara yang orang yang mengalami keperlahanan ekonomi akan tidak lagi membeli barangan-barangan yang dikeluarkan oleh sektor pembuatan kerana sektor pembuatan ni kebanyakan peluang barangan-barangan yang mereka lakukan dalam pengilang ni adalah barangan hiasan. Barangan-barangan alternatif. Ada tak apa ditangguhkan kemudian boleh dibeli. Maka 28% ni juga kemudiannya akan ditutup kerana mereka dah ada aliran tunai hanya sampai hujung bulan Jun atau sebahagian pada bulan Julai. Berarti ini kita sedang bercerita apa yang boleh dibuat akan dia jadi macam 5% ni yang akan ditutup. Kemudian apa langkah yang diumumkan oleh Persatuan Pengilang yang ada di Malaysia? Langkah yang pertama mereka boleh ambil adalah mengurangkan semua kos operasi. Berarti overtime tak dibenarkan lagi. Tuan-tuan dah tak ada double pay. Kalau hari cuti tak payah kerja sebab permintaan pun rendah. Kenapa kita nak buka pada hari raya? Permintaan pun rendah. Kenapa kita nak buka pada cuti umum? Berarti dulu kalau mereka menyediakan 10 ke 20% wang saku untuk para pekerja mereka untuk productivity, iaitu penghasilan, agihan, insentif overtime ataupun double pay untuk menjadikan produktif. Mereka tak buat lagi. Kerana buat apa kita insentifkan ketika pasaran menjadi begitu rendah? Maka ketika gangguan tunai, kebanyakan orang hidup atas gaji pokok. Jadi bagi pekerja-pekerja kita, ramai yang hidup di atas insentif. Sebahagian daripada tuan-tuan, gaji 1,700, 1,800 gaji pokok yang tuan-tuan dapat. Kalau tuan-tuan senior sikit, 2,000, 2,100. Tapi tuan-tuan biasa mendapat 400, 500 ringgit daripada insentif kerana syarikat tuan-tuan mempunyai productivity. Tapi bila productivity ni tutup kerana permintaan menjadi rendah, 400 ringgit besar untuk saku tuan-tuan. Kerana tuan-tuan membeli kereta selama ni kan, tuan-tuan apply daripada bank, tuan-tuan letak benda tu dalam slip sebagai pendapatan. Tuan-tuan beli semua barang, tuan-tuan letak pendapatan tambahan tu sebagai slip dan bank waktu tu dia luluskan asalkan jadi tuan-tuan pinjam. Jadi tuan-tuan dapat beli kereta, tuan-tuan dapat beli tu, tuan-tuan dapat beli ni. Sekarang masa untuk bertanggungjawab di atas perkara tersebut. Bila slip yang tuan-tuan kemukakan ketika berhutang, kini slip betul-betul, tergelincir betul-betul di mana tuan-tuan tiada wang tambahan. Berarti apabila orang tak ada wang tambahan, ramai orang akan mula mengikat wang mereka kepada keperluan hutang yang sedia ada. Jadi kita yang berniaga ni akan rasa terjejas. Maka tu saya ingatkan tuan-tuan untuk berhati-hati. Jadi saya advise pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham bagaimana rantaian ni jatuh ke pintu rumah kita orang biasa. Kalau kita tulis dalam bahasa ekonomi, orang berita ekonomi ni dia ingat orang yang minat ekonomi je baca. Menjadikan sebahagian tuan-tuan baca berita ekonomi, tuan-tuan tak boleh digest. Kerana berita ekonomi ni dia kata orang biasa tak baca. Maka bahasa-bahasa ekonomi ni sangat pekat dan sangat rumit untuk difahami. Maka saya ambil mudah kerana saya boleh bercakap dalam bahasa layman. Saya baca semua berita ekonomi yang rumit. Saya berjelaskan pada saudara dalam bahasa yang orang awam boleh faham. Kalau rantaian pekerjaan ni tak jelas lah detail. Kita potong OT, kemudian daripada OT kita tak ada, kita terjejas pinjaman. Takkan dia tulis berita macam mengarang novel. Maka saya baca dan saya jelaskan kerana saya faham tuan-tuan masuk dekat sini sebagai daripada tuan-tuan kalau baca berita ekonomi pun tuan-tuan tak jelas apa yang terjadi pada kita. Kerana berita ekonomi ni tak menceritakan tentang kita. Kerana konsep berita ekonomi kita dibaca oleh mereka yang berminat dengan ekonomi. Mereka yang ada kepentingan dalam penstrukturan ekonomi.
Tapi jaranglah berita ekonomi ni digunakan sebagai berita untuk pengguna. Kita ni pengguna. Kerana orang yang bersifat pengguna jarang membaca portal ekonomi. Maka orang-orang yang menulis berita-berita ekonomi anggap kita bukan pembaca dia. Itu saya buat berita dan baca pada tuan-tuan. Saya baca dan saya mudahkan pada tuan-tuan. Supaya kadang-kadang tuan-tuan masuk kat ruangan berita ekonomi, tuan-tuan terkebil-kebil. Sebab nak faham dia macam mana, dengan term-term yang dia pakai. Term-term ekonomi. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan kerana inilah berita yang sepatutnya tuan-tuan baca, dan kalau tuan-tuan teringin nak baca pula, masalah je berita ekonomi kita tak ditulis dalam bahasa rakyat awam. Okey? Terima kasih. Saya harap tuan-tuan dah ada awareness, baca pun tak faham, sebab tu saya ambil rumuskan. Mana yang baca faham, boleh pergi cari sumber dia. Supaya satu, saya nak tuan-tuan bersifat mandiri. Satu, baca, saya latih tuan-tuan. Tuan-tuan kadang-kadang tanya saya macam mana nak baca buku. Nak jadi pengguna buku. Pengguna buku ni dipanggil pengguna dalam meningkatkan kecerdikan kebolehan berfikir. Tapi tuan-tuan kena jadi pengguna maklumat je. Di mana saya tak jual maklumat. Tuan-tuan pergi ke portal-portal berita maklumat. Supaya orang yang berada dalam keadaan tahu apa yang berlaku di sekitar dia. Ilmu ni tinggi lagi. Kebergunaan dia. Maklumat ni supaya hari-hari kita faham apa yang akan berlaku kat atas kita. Sebagai contoh, saya bagi tahu tuan-tuan yang bekerja dalam sektor perhotelan. Tuan-tuan dah mula bersedia. Kerana satu adalah, kalaulah mereka berada dalam sektor perhotelan yang berada di Melaka, mereka yang berada sektor perhotelan yang berada di Johor dan berada di Lembah Kelang, inilah sektor perhotelan yang bergantung kepada pelancongan antarabangsa. Dan kita tahu bahawa sektor perhotelan akan mengalami penurunan. Berarti tuan-tuan ni orang yang baru bekerja dengan hotel. Tuan-tuan ni biasa membekalkan barangan pada hotel. Ataupun dobi hotel tuan-tuan buat. Ataupun tuan-tuan pekerja kontrak di hotel. Berarti tuan-tuan adalah orang pertama berada dalam garis cemas. Kerana sektor perhotelan akan mendapat kurang pelanggan masuk. Kerana mereka yang datang bercuti daripada antarabangsa tak akan datang. Kerana tiket kapal terbangnya mahal. Macam tuan-tuan juga buat keputusan. Rupiah ni jatuh pada tahap yang paling rendah. Sekarang RM24 kan. Dah boleh dapat RM100,000. Betul Ham? Cuba tengok. RM1 juta bersamaan berapa ringgit. Sebab rupiah jatuh pada paras yang teruk. Tapi tuan-tuan tak boleh pergi Indonesia sebab tiket kapal terbang naik 30%. Berarti Indonesia yang mengalami kejatuhan rupiah. Yang sepatutnya dia menjadi tumpuan orang Singapura dan orang Malaysia. Sebab daya belanja meningkat. Berapa RM223. Dapat RM1 juta. RM223 kita tuan-tuan dapat RM1 juta. Berarti tuan-tuan tak terbang. Walaupun berbelanja di Indonesia menjadi besar kerana hanya RM223. Berarti RM1,000 kita dapat RM4 juta lah lebih kurang. RM4 juta lebih sikit tuan-tuan dapat. Tapi tuan-tuan tak boleh terbang kerana tuan-tuan kata alamak, walaupun daya beli, tuan-tuan inilah masa sesuai tuan-tuan nak pergi Bali, nak pergi mana. Tuan-tuan tak boleh pergi sebab tiket kapal terbang menjadi mahal. Itu menjadikan tumpuan bila raya haji orang lari ke Thailand. Tapi saya nak ingatkan pada tuan-tuan, begitu juga berlaku pada negara kita. Di mana sektor jalan darat yang boleh masuk pada negara kita adalah Singapura, dan kita walaupun sektor jalan darat boleh masuk daripada Thailand, orang Thailand tidak bercuti di Malaysia. Trend kita ni sama. Orang kita tak bercuti di Singapura, orang Singapura datang bercuti tempat kita. Orang kita pergi bercuti di Thailand, tapi orang Thailand tak datang bercuti tempat kita. Berarti aliran untuk menampung kemasukan orang Singapura dan pengeluaran tunai kita melalui kita pergi melancong ke Thailand, dia akan menjejaskan beberapa kedudukan yang ada. Maka itu saya nasihatkan pada tuan-tuan yang berada dalam sektor pelancongan. Tuan-tuan pun kena berhati-hati. Siapa yang kerja dekat agensi pelancongan, tuan-tuan pun dah tahu. Tuan-tuan nak jual tiket sekarang untuk musim umrah. Tuan-tuan nak jual tiket umrah balik singgah di Tashkent. Tuan-tuan nak jual tiket umrah balik singgah di Istanbul. Dia tak semudah dulu. Kerana orang mengambil langkah sangat berhati-hati. Satu adalah ruang udara yang tidak menentu dalam keadaan perang di Asia Barat. Yang kedua, tiket kapal terbang menjadi mahal. Jadi saya nasihatkan kepada tuan-tuan, ambil langkah yang berada dalam kawalan kita, iaitu benda yang kita kena berjaga-jaga kerana kita lah mangsanya. Saya bersetuju. Kita tak sokong pesta air di KL, kita tak sokong apa pun. Tapi itu biarlah pendesak-pendesak politik menekan kerajaan untuk mengubah. Saya tak berada dalam role yang demikian. Role saya adalah hari-hari menjelaskan kepada tuan-tuan, kita sebagai pengguna, kita sebagai rakyat. Bagaimana kita kadang-kadang terhindar daripada mendapat maklumat yang tepat untuk kita membuatkan kita punya persediaan. Jadi kita diriuhkan dengan berita-berita seolah pintu rumah kita akan terjejas dengan teruk kerana pesta air. Ya, pesta air itu bertentangan dan bercanggah dengan kita mahukan negara kita ni harmoni dan jauh daripada hal-hal maksiat. Tak apalah kita perang, tapi sebenarnya pintu rumah kita lebih terjejas. Apabila tuan-tuan mengabaikan keupayaan tuan-tuan untuk berdisiplin dalam mengendalikan apa yang sedang berlaku dan kefahaman tuan-tuan tentang persekitaran ekonomi. Berarti saya bagi tahu pada, sir, prep food ni tak payah buat. Sebab gini, kalau kita semua rebut pergi beli makanan sekarang, harga makanan akan melambung tinggi sebab dia kata demand orang panik. Ini tuan-tuan mesti kena ingat. Nak pergi berebut beli barang untuk simpan sekarang. Berarti tuan-tuan akan mencipta kenaikan daripada kesilapan kita membuat keputusan, iaitu langkah panik. Bila permintaan jadi tinggi, harga barang akan naik sebab permintaan yang dibeli oleh panic buying.
Panic buying tak menyelamatkan kita. Maka saya jelaskan sekarang ni, kita tak ada krisis tentang perlunya panic buying. Yang kita perlukan sekarang ni adalah consumer behavior. Membetulkan kita punya budaya membeli. Budaya kita menjadi pengguna. Kalau panic buying, semua orang serbu tuan-tuan. Semua orang nak simpan barang. Berarti harga barang tu akan naik jadi tinggi. Kerana permintaan panic buying bukan dipanggil sebagai the real market. Ini adalah market kerana panic. Maka penstoran makanan bukan isu dia. Isu dia yang utama adalah consumer behavior. Yang saya katakan, benda-benda yang bersifat rekreasi tahan dulu. Tuan-tuan nak reno rumah. Betul lah tuan-tuan ada RM50,000, RM60,000 dan tuan-tuan telah menyimpan cita-cita yang sangat lama. Saya beritahu pada tuan-tuan, rumah ada di situ, tukang renovasi pun ada di situ. Jangan reno rumah sekarang. Takut tunai itu tuan-tuan perlukan. Sebab rumah yang tidak direnovasi masih lagi boleh tuan-tuan tinggal. Tuan-tuan nak upgrade kereta tuan-tuan sekarang. Tak payah, kereta tu masih lagi boleh berjalan daripada point ke point. Simpan dulu wang tersebut. Sebab pomennya tak tutup, keretanya masih ada. Bila datang bulan nanti dah okey, dah nampak keadaan dah okey, buat. Berarti semua perbelanjaan yang bersifat rekreasi, bersifat keperluan kalau tak buat pun tak apa. Tahan dulu, simpan tunai tuan-tuan. Ini saya advice daripada bulan Ramadan. Itu saya bagi tahu pada tuan-tuan. Begini saya nak ingat, saya ambil langkah lah. Kata 2015, saya baru belajar satu kejutan budaya. Di mana kebetulan saya pergi ke Hat Nyai. Hat Nyai ini menjadi bandar orang-orang Cina Malaysia. Kebetulan jatuh Chinese New Year. Saya kata mungkinlah orang Cina telah jadi masyarakat bandar. Mereka nak raikan raya payah. Mereka kumpulkan adik-beradik. Mereka pergi ke Hat Nyai. 2026, saya tengok berita. Cuti panjang sekolah dan bercantum dengan cuti Hari Raya Aidilfitri. Orang Melayu terperangkap di Selatan Thailand. Tak boleh balik kerana pintu sempadan ditutup ketika Malaysia tutup pukul 12. Jadi saya pun cari data. Rupanya daripada bulan 1 hari bulan 1 hinggalah 30 hari bulan April 2026. 14 juta rakyat Malaysia pergi ke Thailand. Jadi saya tak kisah. Orang kaya tak pergi. Biasanya orang macam kita. Setakat boleh hidup, kita nak pergi bercuti. Berarti saya jelaskan pada tuan-tuan. Waktu tuan-tuan membuat keputusan untuk berbelanja dengan keluarga tuan-tuan, RM1,000 ke RM2,000. Tuan-tuan ada tak simpanan RM20,000 dalam bank? Masalah kita akan kata anak nak pergi. Kita kata inilah raya, inilah masa bawa anak berjalan. Tapi saya jelaskan pada tuan-tuan, anak yang berjalan untuk memenuhi cuti bersekolah dengan wang persekolahan dan makan anak bagi bulan-bulan yang susah, mana lebih penting? Jadi biasanya yang kita nak kena disiplinkan diri kita adalah memahami. Semua benda yang kita beli atas alasan nak seronokkan anak dan nak isi cuti sekolah adalah benda yang kita akan kesalkan kemudian hari. Apabila wang RM1,000, RM2,000 yang kita simpan dan kita gunakan dalam percutian, dia adalah wang yang sangat berkepentingan untuk survival kita. Sebab banyak majoriti 4.7 orang, 4.7 ribu orang yang ada ni, saya jamin 4,000 orang adalah orang yang sebenarnya sangat terkesan sekiranya aliran tunai mereka menjadi masalah. 700 orang mungkin stabil dalam ni. Sebab tu setiap kali bila saya review hal-hal bersangkut ekonomi, ramai yang tunggu dan sustain. Sebab sebenarnya secara realitiknya, saya lah orang yang berani bagi tahu bahawa tuan-tuan orang yang tak ada kemampuan. Kita ni orang yang tak ada kemampuan. Kerana tak semua orang bagi tahu kita orang tak berkemampuan. Kita lupa bahawa kita ni tak berkemampuan. Maka seorang macam saya kena jentik telinga tuan-tuan ni, hidup sedar kita ni orang tak ada kemampuan. Jangan cuba hidup macam orang mampu-mampu. Kita ni naik Alza. Orang naik Alza, orang naik Myvi nak bercuti buat apa di Selatan Thailand, follow orang naik BMW. Kerana orang naik BMW membelanjakan wang saku. Kita membelanjakan wang simpanan. Orang yang kaya pergi bercuti di sana, mereka membelanjakan wang lebihan. Kita membelanjakan wang keperluan. Ini jadi keputusan yang salah. Jadi kalau saya tak jentik telinga tuan-tuan, saya tak sound tepat dekat tuan-tuan, tuan-tuan akan mengulangi benda yang sama. Kemudian tuan-tuan lah orang yang memberontak. Tuan-tuan yang memberontak mengatakan, tak pandai kawal ekonomi lah, itu salah, orang ni salah. Yang paling penting, tuan-tuan salahkan kerajaan. Menyalahkan kerajaan dah stereotip. Makilah hari-hari. Saya ulam. Harga minyak turun, kita dah maki 5 tahun dah. Apakah dia membantu kita mendapatkan proses ekonomi yang lebih baik? Tak ada. Yang kita kena buat sekarang adalah maki pemimpin. Pemimpin ni dah jadi pekak. Gegendang telinga dia ni dah macam horn kereta. Dah tak masuk dah apa yang kita cakap. Maka kita nasihatkan kita sama kita. Ketika pemimpin kita enggan lagi mendengar dan membantu dan mengikut apa yang kita nak, kita lah kena kawal bahagian yang kita boleh kawal. Iaitu satu, kita punya consumer behavior. Berarti bahagian kita pun kena baiki. Buruk tak semua ada kat pemimpin tuan-tuan. Buruk ada juga banyak dekat kita. Tapi kerana kita dilatih mengatakan apa saja yang buruk adalah salah kerajaan yang ada, maka semua orang tak mau baiki diri dia sebagai pengguna. Sebenarnya kita punya consumer behavior yang banyak menjahanamkan kita. Kita dah tukar 6 Perdana Menteri dah kot. Saya pun dah lupa dah berapa jumlah Perdana Menteri kita tukar.
perangai kita tak bertukar. Jadi semua Perdana Menteri kita salah. Esok pilihan raya tukar lagi, perangai kita tak bertukar. Maka saya ingin mengingatkan tuan-tuan, kebanyakan krisis ekonomi yang masuk ke pintu rumah kita, krisis ekonomi yang kena rumah kita, tak berkaitan dengan kerajaan, dia berkaitan dengan consumer behaviour. Iaitu perangai kita dalam menjadi pengguna, pembiayaan kewangan kita. Jadi saya nasihatkan pada tuan-tuan untuk faham, benda yang kita cerita ni, apa yang berada dalam kawalan kita. Banyak benda kita tak boleh kawal, kerana kita bukan orang menentukannya. Tapi untuk membolehkan kita mengawal keperluan barang yang kita tak perlukan, itu kuasa kita. Itu kuasa kita. Sebab tu saya dah nasihat daripada bulan Ramadan, duduk dengan keluarga dan mula bincang. Di mana orang Melayu ni, saya marah, kalau saya sebut orang Melayu bukan saya tuduh semua, jangan sensitif dengan soal bangsa. Saya tegur ni dengan ikhlas. Orang Melayu ni, kita duduk semeja, kita makan apa? Tentang nak pergi kenduri rumah siapa minggu depan. Kita bercerita, anak kita cerita tempat percutian ni yang paling bagus. Kita duduk, bini kita pula cerita, sini ada jualan murah. Ayahnya pula cerita minggu depan ayah nak pergi ke sini, nak pergi ke sini. Berarti kita sentiasa bercerita tentang impian-impian yang kita inginkan di meja makan ataupun ketika berbual dengan keluarga. Tak adalah orang yang nak pimpin perbincangan dalam keluarga. Inilah realiti yang akan menyusahkan kita pada bulan depan. Inilah realiti yang akan menjadikan kita semua hidup susah. Inilah realiti yang akan berlaku sampai bulan April, sampai bulan hujung tahun ni. Tak adalah kita nak berbual. Sebab orang Melayu bukan budaya dia berbual dengan menjadikan perbincangan realiti hidup keluarga akan susah sebagai realiti perbincangan bersama. Maka kena mulakan supaya anaknya tahu. Jadi bila anaknya tahu, tak payahlah beli game dan PlayStation yang baru. Tak payahlah minta 10-20 ringgit hanya kerana nak pergi kepada benda-benda bersifat rekreasi. Kerana ayahnya telah membuat satu pengisytiharan di meja makan. Ini masih susah. Maka maknya berhenti daripada berbincang dengan anak dia. Dapat pula anak perempuan hampir sebaya. Bukan hampir sebaya lah, sama-sama gila membeli. Menjadi keluarga lebih terhasut. Maka seorang ayah ataupun seorang ibu kena duduk di meja makan, mula menjadikan perbincangan berkeluarga tentang ekonomi adalah budaya orang Melayu. Supaya dia boleh membina roh menyedari pembaziran dan dekat mana cost cutting yang berlaku. Itu saya nak jelaskan kepada tuan-tuan. Ketika kita susah, kesusahan patutnya merubah perangai kita juga. Ketika kita susah, kesusahan tak sepatutnya tidak menjadikan kita boleh berfikir dan tidak merubah cara orang Melayu berfikir. Itu yang saya advise pada tuan-tuan untuk faham bahawa saya yakin kesusahan akan datang dalam bentuk yang sangat rumit bermula pada Ogos. Walaupun kata penasihat ekonomi pejabat Perdana Menteri, harga barangan akan naik pada mula ni. Saya pun berharap kawan-kawan saya dan media mula mewawancara Datuk Seri Amir Maidin. Kerana Datuk Seri Amir Maidin ni faham. Kerana pada bulan ketika krisis ni berlaku pada bulan Mac, dia yang mengeluarkan kenyataan. Kita insya-Allah boleh bertahan kerana barangan-barangan pengguna yang masuk sekarang sampai ke negara kita dalam bentuk pensetoran. Berarti orang seperti Pasaraya Maidin tak pernah beli barang per bulan. Mereka beli barang per kuarter. Okey? Jadi saya nak jelaskan bila dia beli barang dalam per kuarter, maksudnya barangan yang kita belanja sekarang adalah barangan yang dulu. Yang dulunya masuk ketika harga minyak lebih murah. Jadi barangan yang di storage 3 ke 4 bulan sekarang telah dibeli semua oleh pengguna. Barangan yang akan keluar pada bulan Jun dan pada bulan Julai adalah barangan yang sampai ke dalam negara kita pada hujung bulan April di bawah harga kos minyak yang baru. Iaitu minyak kontainer, minyak kargo kapal yang baru. Jadi ada kos dia. Dan kemudian dengan kenaikan diesel ni. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati dan tuan-tuan kena faham bahawa kita sedang membelanja, kita akan berbelanja pada hujung Jun barangkali atau Julai atau Ogos adalah dengan membayar harga kenaikan minyak dalam sektor bekalan makanan. Kita bayar minyak sekarang ni dalam sektor penggunaan kenderaannya. Sektor yang nowadays. Sektor terimport atau sektor berantai kita belum bayar. Harga minyak terus yang kita bayar sekarang. Yang kerajaan subsidi sekarang. Kemudian datang harga barangan dipanggil rantaian. Beras. Harga rantaian ikan. Harga rantaian bersifat produk-produk dalam tin yang tuan-tuan beli. Semualah yang berada dalam rantai ni akan mula naik. Bila mula naik, ini dipanggil kenaikan daripada rantaian kenaikan minyak. Yang tak berlaku 24 jam atau 48 jam seperti mana minyak yang kita isi dengan kereta. Ini minyak yang memberi impak kepada rantaian bekalan. Yang saya cerita sekarang ni bekalan yang tak boleh kita elak, iaitu bekalan makanan. Maka berhati-hati kerana kemungkinan besar. Nilai duit kita 100 dah tinggal RM80. Kerana RM20 kita beli barang yang sama tapi kita membayar pada kos rantaian minyak. Itu Alhamdulillah kalau kita kehilangan RM20 yang nilai. Kalau RM100 kita pergi pasar, kita kehilangan RM30. Kerana kenaikan harga barang untuk mengatasi kos rantaian harga minyak ni menjadikan barang yang dulu kita beli dengan harga 100 kita dapat dalam nilai 70 je. 30 lagi dia naik kerana kita membayar kos rantaian. Dan tuan-tuan kena ingat, rantaian ni adalah free market. Dia tak sama seperti mana kadang boleh kawal minyak. Saya hidup dalam zaman kembung di Putrajaya RM24. Siapa yang duduk Putrajaya ingat tak pada zaman kita mengalami rantaian ikan yang sangat mahal kerana kenaikan harga minyak dan juga kerana kekurangan bekalan.
Siapa yang pernah merasa membeli ikan kembung di Putrajaya dengan harga 22 ke 24 ringgit? Bukan kembung lemak, kembung pelaling cak ayam tu. Berarti sekarang saya cerita dekat tuan-tuan, inilah kisahnya. Inilah kisahnya kerana penstoran semua barang ni telah pun menjadi tinggi dan menjadi mahal. Kalau tuan-tuan nak mindah, tunggu pada kualiti makanan paling rendah. Tuan-tuan tiba jadi insaf lah tak nak makan benda mahal. Oh, sedarlah ekonomi dah susah, tuan-tuan nak balik pada rantaian makanan paling murah. Rantaian makanan paling murah pun dah naik sama dengan rantaian barang yang naik sekarang. Tuan-tuan nak beli barang-barang rantaian makanan yang mewah, daging import semua dah naik 20%. Oh, tuan-tuan kata tak mampu, kita nak jimat 20%, kita turunlah kepada harga makanan yang lebih bawah. Harga makanan lebih bawah pun naik 20% sebab dia terlibat dalam rantaian bekalan. Dia terlibat dalam rantaian penggunaan pengangkutan. Barulah tuan-tuan tahu, dulu bukan tengok ikan ni, ikan masin talang ni 3 paket RM10. Sekarang kenapa jadi 1 paket RM5? Dia tak nak jual lagi dah dalam bentuk combo kerana orang telah pula menurunkan daya belian pergi kepada barangan alternatif. Barangan alternatif juga terlibat. Berarti kalau tuan-tuan letak emas atas lori, tuan-tuan letak ikan atas lori, tuan-tuan letak ikan masin atas lori, harga minyak yang menggerakkan lori itu per kilometer adalah sama. Maka itu saya bagi tahu kata berhati-hati sekarang supaya mereka yang ramai, saya berani jamin lah yang tonton majoriti 90% yang menonton stream saya. Kalau orang tu dia cakap ekonomi dia berduit, dia tak dengar saya sedang cerita sekarang. Tuan-tuan stay 5,000 orang lebih ni, tuan-tuan adalah orang yang benar-benar mengasahkan bahawa tuan-tuan orang yang terjejas dengan ekonomi. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan untuk faham. Itu yang saya ingatkan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Dan dalam hidup ni bukan ayam saja. Itu yang kata duduk kedah untung beli ayam bismi kadang-kadang. Saya pun tak faham saya stream ni tuan-tuan faham atau tidak. Rantaian makanan ni bukan ayam saja. Dia nak in denial. Nak mengatakan dia orang Kedah terhebat sebab dia beli ayam murah. Tak makanlah nasihat saya sebab dia ingat dalam hidup ni kisah ayam je. Saya cerita sekarang kisah minyak masak. Saya kisah tentang gula dan kopi. Saya cerita tuan-tuan tentang rempah rantus. Saya cerita tuan-tuan tentang semua benda yang akan masuk ke dapur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh mentah darah ayam mentah macam biawak dan tuan-tuan boleh mentah ayam mentah macam musang, saya tak ada masalah. Masalah rantaian ni dia besar. Kadang-kadang kita cerita dia tak faham. Bila kita penat, kita nak marah. Lepas tu dia kata, abang ni koyak. Saya kena minum air sekejap lagi. Dia katalah dia ni koyak. Dia suka marah orang kalau orang tak tahu. Macam mana kita nak dengar? Kita tak tahu, kita tanya dia ni angin. Tanya soal tak boleh dia je betul. Bukan saya je betul. Tuan-tuan tanya soalan yang tuan-tuan langsung tak faham apa saya cakap. Jadi rumit hidup saya tu bila potong visual tuan-tuan maki saya. Betul lah saya masuk dekat live dia kena marah je kena marah. Saya marah tuan-tuan pun saya tak dapat apa, saya tak marah tuan-tuan pun saya tak dapat apa-apa. Ini hanyalah stream untuk membantu tuan-tuan dan membantu saya. Bantu saya adalah dalam membuat pekerjaan saya. Membantu tuan-tuan untuk bolehkan orang Melayu ni faham apa yang dipanggil sebagai consumer behavior. Perkataan tabiat pengguna pun kita belum faham. Jadi tuan-tuan kenalah sabar. Lepas tu tuan-tuan tanya kat saya, duk kedah untuk makan ayam bismi. Ya, saya tak anti apa pun. Tak apalah hari-hari makan ayam. Nanti anak pergi sekolah lepas ni, bas sekolah akan bercerita tentang kenaikan harga. Semua barang akan naik harga. Cikgu akan datang lagi dengan baju sukan lah, baju macam-macam. Dan harga baju ni tak boleh beli dah dengan harga murah. Dulu tahun lepas 4 kali dia minta. Tahun ni jadi 6 kali dia minta lagi projek. Cikgu-cikgu pun kena faham. Jangan banyak sangat projek dekat sekolah yang kemudiannya duit dikeluarkan oleh ibu bapa. Ibu bapa pun rambut dah tak ada dah. Bukan duit pun dah tak ada, rambut pun dah tak ada. Jadi saya nak ingatkan tuan-tuan, rantaian ekonomi ni bukanlah tentang satu perkara. Dia tentang keseluruhan perkara. Jadi tentang keseluruhan perkara, saya tak mahu nanti tuan-tuan mengalami demoralize, kehilangan ketekunan dan semangat untuk hidup. Kerana tuan-tuan mula merasa beban ekonomi ni datang seperti batu seketul jatuh atas kepala tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan dah faham. Saya jelaskan pada tuan-tuan kan, tuan-tuan dah faham. Supaya tuan-tuan tahu dan tuan-tuan lebih bersedia. Supaya batu seketul tu tak tempas atas kepala saudara. Apa batu seketul? Terkejutnya kerana telah berlaku kenaikan ekonomi dan tekanan ekonomi ketika tuan-tuan tak bersedia. Itu cerita dia. Tekan sekejap apa ni. Saya senyum. Dia bukan soal senyum, kadang-kadang soal seorang yang masih merasa orang lain saja menderita. Dia selamat sebab dia ada ayam kat kampung dia. Letih lah kita nak cerita. Penat kita nak cerita. Patut kita nak cerita pula. Kata ayam tu kan goreng dengan minyak. Minyak masak ni, kalau dia dah jadi harga dia tinggi, orang jual dalam pasaran gelap. Dia kena beli rempah. Dia kena beli garam, bubur. Itu saya nak jelaskan sekarang. Rantaian tu maksud tak rantai? Berarti dia bukan satu. Dia berhubung dan membentuk satu gelung. Barulah kita boleh jadikan dia rantai.
Bila sebut rantaian kehidupan, dia gelung. Gelung yang bermacam-macam. Jadi kalau faham perkataan rantaian tu pun dah faham. Saya nak kena sebut rantaian. Berarti lebih daripada satu gelung keperluan. Datang lagi gelung yang lain. Datang lagi gelung yang lain. Gelung yang lain. Dia membentuk rantaian. Sebab itu perkataan dia disebut rantaian. Iaitu satu segmen yang bergabung dengan segmen-segmen yang lain yang kemudian bulatan. Bulatan tu kalau masuk, kemudiannya dia rantai leher kita sampai tercekak, dia boleh menyebabkan kita tak boleh bernafas. Sebab tu dipanggil change. Kalau dia longgar, rantaian tu longgar, berarti kita mampu mengenanganinya dengan kewangan yang kita ada. Berarti dia menjadi rantaian yang selesa. Kalau rantaian tu mengetat, dia cekik kita punya leher. Kerana ekonomi dan juga keupayaan kita untuk menghadapi rantaian ni tak dapat diatasi. Berarti kita tak boleh bernafas, sayang. Itu dipanggil rantaian. Kalau saya sebut rangkaian tu lain, ni rantai. Rantai tu sebut. Okey dah. Azuna pergi beli basikal. Maki menantu saya tadi kerana lambat hadir. Dia buat perjanjian dengan saya adalah dia mesti gunting rambut. Hari ni perjanjian dia akan dapat basikal baru. Lepas tu basikal dia nak perjanjian berasingan. Saya ikutlah perjanjian berasingan basikal pula. Upah dia gunting rambut mengikut kehendak saya. RM100. Saya bayar RM100 ni kehendak aku duit gunting rambut. Saya bagi RM100, dia kata duit gunting ni mana? Bagi pula asing duit gunting ni RM50. Kata dia tak boleh kayu basikal hari ni. Okey. Saya tak katalah sampai masak kari tak pakai santan. Saya jelaskan macam ni Kak. Betul, anda dah pergi kepada peruncitan kecil. Peruncitan besar yang saya nak kawal. Tengok bil bulan. Bil bulan ni bukanlah bil, datang atur je. Bil bulan. Kalau lah akak rasa spending untuk entertainment ni, saya tak tahulah ramai orang ambil saluran-saluran berbayar. Dan tuan-tuan rasa semua tayangan yang ada dalam saluran berbayar boleh tonton kemudian. Tonton kerat. RM80 dekat situ tuan-tuan. Kalau kau tonton kerat RM80 dekat situ. Kemudian tonton kerat benda yang lain. Apa yang saya nak suruh tuan-tuan selamatkan dulu? Yang saya nak suruh selamatkan dulu adalah meja makan ni cukup. Walaupun kualiti dia menurun. Tapi dia tak menurun dari segi zat gizi makanan. Dia tak turun zat gizi makanan. Berarti tak adil lah kalau tuan-tuan biasa makan ikan segar. Lepas setahun nak bagi anak makan sardin. Lepas tu nak cerita macam saya perli kakak tu dulu. Pagi dia bagi makan sandwich sardin. Dia kata gaya orang barat. Tengah hari dia bagi makan gulai sardin. Dia kata inilah yang mak ibu bagi dulu. Sebab tu ibu cerdik. Anak dia pun makan gulai sardin. Okey, petang baki gulai sardin, dia suruh cicah dengan roti. Dulu mak makan ni lah, sardin. Kerana dia terpaksa menurunkan sardin tu dah jadi murah. Tak tahulah kalau sardin pun naik harga. Sardin pun saya dengar ada sekarang lebih kurang je beli ikan je. Maka mak ni mencerita, malam balik sardin. Tak adalah kita turun sampai 30 hari gitu hingga gizi makanan menjadi jelas. Saya kata sekarang ni kalau RM80 yang tuan-tuan bayar untuk saluran hiburan, tuan-tuan boleh mengekalkan dia kepada makanan yang berkualiti. Sekurangnya anak ni dapat tundaan telur. Ni betul orang yang susah ni. Tuan-tuan dengar dah nasihat. Tundaan telur. Dia dapat telur. Sebab sebulan untuk dapatkan telur ni, untuk dapatkan dengan harga yang tuan-tuan potong saluran hiburan, yang mana dia relevan pada waktu kita senang, dia tak relevan pada waktu kita susah. Tuan-tuan potong. Maka rantaian ni tuan-tuan dapat kekalkan anak tuan-tuan tak bersardin sebulan. Dia ada telur kerana telur ni adalah vitamin yang jauh lebih baik. Kemudian tuan-tuan masih lagi nak mengekalkan sarapan pagi pada diri anak tuan-tuan untuk makan benda yang berkualiti. Maka tuan-tuan potong pula pusingan yang kedua. Tuan-tuan ada wifi yang high speed, wifi apa ni, tuan-tuan turunkanlah speed dia. Supaya tuan-tuan dapat banyak. Sebab ringgit-ringgit yang sebab ni saya bagi tahu kan. Kerana tuan-tuan nak yang laju, tuan-tuan bayar 299. Tuan-tuan nak yang laju. Kerana pada kita senang, kita nak yang laju. Bila kita susah, kita nak yang bermanfaat. Makanan lebih bermanfaat. Biaya sekolah anak lebih bermanfaat. Itu yang saya sedang betulkan sekarang ni adalah tengok bil kehidupan yang saudara belanjakan. Mana yang tak ada, buang dulu. Yang mana berada dalam rekreasi dan opsional. Tak ada pun tak apa. Kerana kita nak mempertahankan 3 perkara je. Sistem pemakanan dalam keluarga kita kekal relevan berkhasiat. Yang kedua, anak kita ke sekolah tanpa terjejas dia punya fokus kerana gangguan kewangan. Saya beritahu gangguan kewangan ni. Saya tak pasti sampai sekarang berlaku ataupun tidak. Saya tak tahu sekarang berlaku atau tidak. Zaman saya dulu, ramai orang ponting sekolah. Pada hari cikgu kerja yuran. Bukan seorang, dua tak boleh bayar yuran pada zaman orang Melayu susah. Yuran RM12. Tuan-tuan bayar orang Melayu gaji 400 lebih pada tahun-tahun 70-an. Cikgu panggil, tak boleh bayar yuran, anak murid kena berdiri atas kursi. Menjadikan kita rasa demoralize. Pada zaman tak boleh bayar yuran, oleh kerana ketidakmampuan orang tua yang menanggung rasa malu yang terhukum anak. Dulu zaman saya, cikgu-cikgu ni tak apa cerdik. Dia menganggap tak boleh bayar yuran, kita yang kena berdiri atas kursi. Lepas tu kita kena berdiri lama. Dia tanya kita pula, kenapa bapak tak bayar yuran? Apa budak 11 tahun boleh jawab, 12 tahun boleh jawab?
Seorang budak mana boleh faham kenapa bapak dia tak boleh bayar yuran, dia tak tahu apa. Sekarang saya tak tahu berlaku ataupun tidak. Saya tak tahu berlaku ataupun tidak. Zaman saya dulu ni terkesanlah kita dari segi emosi. Kerana kita kena berdiri, lepas tu dalam kelas kita ada 7-8 orang yang senasib dengan kita, lepas tu kita rasa kita dimalukan. Dah lah kita miskin. Bila kita dimalukan oleh kemiskinan kita di khalayak ramai, 2 kali dah lah miskin, orang tak tahu. Kita dah menanggung sendiri beban kerana dilahirkan miskin. Kemudian miskin yang dipermalukan dalam bilik darjah. Kita dah ada 2 perkara yang menekan kita. Esok kita dah tak ada mood pergi sekolah. Mak ni bawa lah pergi bomo. Bomo ni kata anak kau tak pergi sekolah ni sebab ada benda keras depan pintu pagar. Ada benda keras depan pintu pagar. Besok kau letakkan tangkai ni dalam beg anak kau. Kita tak pergi juga sebab ketakutan. Kita mana ada hantu dekat pintu pagar. Ketakutan kita kerana dimalukan. Kerana cikgu akan minta lagi yuran. Cikgu akan minta lagi yuran. Lepas tu jumpa cikgu tu pun trauma. Lepas tu kalau cikgu tu ikat sanggul kan. Pergi pasar malam jumpa orang pakai sanggul pun kita trauma. Sebab dimalukan. Dimalukan di depan khalayak ada satu benda trauma. Jadi saya tak pasti anak-anak sekarang berlaku ataupun tidak. Tuan-tuan boleh jawab lah kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pernah tahu. Anak-anak yang tak boleh bayar PIBG, yang tak boleh beli baju sukan sekolah, yang tak boleh baju itu segala macam yang sekolah nak sekarang. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh, bukan macam anekdot, saya tak nak tulis benda dalam anekdot, saya bagi contoh aja. Okey? Macam anekdot dah. Saya bagi contoh kalau ada lagi berlaku sekarang. Jadi kita tak mahu. Kalau berlaku lagi sekarang, kita tak mahu hal ini berlaku pada anak kita. Jadi kita nak stablekan anak kita. Adalah sistem pertahanan kuasa ekonomi untuk mengelakkan anak kita terjejas. Okey, main sekejap. Main sekejap. Weh, dia dah potong rambut ikut arahan saya. Balik tu rambut dia okey dah. Mat, thank you Mat. Kerana memenuhi janji. Beskar dapat rambut pun dah potong. Alhamdulillah. Maka tu saya jelaskan pada tuan-tuan. Ini dah pegang. Kalau tuan-tuan rasa sekarang ada lagi anak tuan-tuan, saya rasa dah tak ada lah kot. Okay, kalau dah tak ada, tak apalah. Kalau masih ada, saya harap berhati-hatilah cikgu supaya tidak menekan anak murid dengan menjadikan beban segala projek sekolah sebagai sesuatu yang kemudiannya menjadi masalah. Kalau masih ada tu, nasihatlah cikgu tu. Kata, tapi kadang-kadang nasihat cikgu pun cikgu cek juga Instagram mak ayah, TikTok mak ayah. TikTok sporting kereta bapak dia baru tukar. Cikgu nak terima mak nak terima nak terima. Sekarang tak ada alhamdulillah. Cikgu nak terima alasan pun susah. Mak dia kata ni, cikgu dalam grup WhatsApp, cikgu faham tak? Duit tak ada. Cikgu faham tak duit tak ada. Masa tu mak dia tengok dekat gambar, dekat gelang emas tanah merah. Tengok mak dia pada satu majlis kahwin tengah duk ambil laut, sendang tangan baju, gelang sampai ke siku. Kadang-kadang cikgu pun susah lah juga. Baim Muhammad 09. Kalau nak datanglah Baim. Aku boleh bagi dengan tapak kasut sekali atas muka kau. Dia masuklah perli 40,000 pergi sumut ada lagi ke? Kalau nak datang. Aku bagi duit dia dengan nilai tapak kasut atas muka kau. Ada RM 40K. Okey, aku budak sini. Budak Permaisuri. So, aku check profil kau. Lock profile. Okey dah. Biarlah kat dia. Masa tu saya jelaskan tuan-tuan. Pada perkara penting yang tuan-tuan perlu lakukan adalah ini. Kaedah-kaedah yang tuan-tuan perlu lakukan yang saya pesan pada tuan-tuan. Okey, so saya jelaskan supaya tuan-tuan saya gurau je. Saya jelaskan pada tuan-tuan adalah satu adalah behavior. Kalau tuan-tuan tengok dekat podcast ML Studio, tuan-tuan buka podcast ML Studio, saya rasa dia ada interview. Tuan-tuan tengok interview dengan saudara Nur Hisham. Okey, tuan-tuan pergi dekat podcast ML Studio. Jangan tengok video pendek dia, ambil dekat full video. Kemudian dia ada wawancara dengan seorang ahli ekonomi bernama Nur Hisham. Tontonlah sampai habis. Bila tuan-tuan sampai habis, tuan-tuan akan faham. Kerana Nur Hisham ni, dia datang daripada background orang yang sangat particular pada low income people. Sebab dia dulu lama dekat KWSP. Bila dalam KWSP, Nur Hisham ni jaga banyak. Dia dulu adalah COO. Dia EPF dulu. Dia adalah COO KWSP. Dan interest dia sangat tinggi kepada golongan low income ni. Dia sangat particular kepada mereka tercicir pendidikan. Satu benda yang saya suka tentang dia, muka dia pun dah nampak muka B40. Muka Tuan Nur Hisham pun dah nampak muka B40. Seluruh kandungan kalau tuan-tuan tengok, dia cakap di mana pun. Walaupun sekarang dia bertugas dengan PM, dia bukanlah alat politik. Kerana dia adalah seorang advisor yang sentiasa menekankan kepada kepentingan orang bawah. Tuan-tuan akan dapat lihat. Dia cerita tentang tekanan ekonomi yang kita akan alami pada Jun dan Julai. Dia cerita kepada kita tentang struktur pekerjaan yang akan berkembang dalam ketika sektor ini berada dalam keadaan sangat menguncup. Dia ceritakan pada kita
perkara-perkara yang sepatutnya kita utamakan walaupun kita dulu ingat kata graduate universiti dan segala macam. Tuan-tuan tengok dalam ML Studio, tuan-tuan dengar full video dia. Ambil lah pagi esok nak start kereta, nak jam, dengar video dia. Okey. Ya, dia pun ada dekat podcast Keluar Sekejap. Dia mungkin pergi ke merata cepat lah. Dalam tugas dia sekarang yang dia tidak ada parti. Jadi dia bercakap lebih dalam keadaan orang yang tak akan bertanding pilihan raya. Itu kita nak dengar. Sebab tu dia nak jelaskan kerana orang-orang politik ni bercakap dalam berdolak dalik. Dia kena cakap the real word. Itu dia pergi ke podcast Keluar Sekejap. Dia pergi ke podcast ML Studio. Sebab dia nak bercakap dalam language yang boleh orang awam faham. Ini language yang bukan nak convert ke vote. Ini language bukan nak jadikan aku ni calon. Ini language bukan kerana aku nakkan gelaran. Ini language kerana aku mempunyai kedudukan untuk menceritakan pada kamu keadaan ekonomi negara. Jadi ramai orang tak petik lah sebab media kita ni dia nak hari-hari apa yang PM cakap. Media kita ni apa hari-hari ketua perbankan cakap. Media kita hari-hari nak report apa orang politik cakap. Penyakit media kita ni, orang politik buka mulut. Walaupun berbohong, tetap berita utama. Orang politik buka mulut. Doesn't make sense. Tak logik langsung pun. Dia logiknya juga keluar. Sebab dia ingat semua orang di Malaysia kalau tak baca berita politik satu hari akan dapat sawan babi. Dia tak tahu kita nak baca berita yang direct ada kepentingan dengan kita. Engagement dengan kita. Benda yang sepatutnya menjadi apa yang sangat penting untuk kita laksanakan. Menjadikan rumit lah tuan-tuan nak mendapatkan berita kepenggunaan. Tuan-tuan nak mendapat berita tentang awareness ekonomi. Tuan-tuan dapat berita bagaimana tuan-tuan harus mendisiplinkan diri tuan-tuan dalam kehidupan sebagai pengguna. Sebab dia ingat orang Malaysia ni tak berguna. Maka berita-berita pengguna dia tak bagi. Yang berguna orang politik je. Jadi rimas kita. Rimas kita. Ahli politik kelahi pasal aku tak nak engkau bentuk kerajaan negeri. Buka semua paper itu depan. Lepas tu yang ni balas pula. Aku duduk dengan bos kau dalam kabinet sebelah menjebelah. Di kerajaan masuk. Dah diletih. Last kali kita pun scroll berita. Kita rasa ya Allah. Satu mentaliti semua. Dia bergaduh sama dia tuan-tuan. Dia tetap adalah orang politik. Itu saya jelaskan kata tuan-tuan pergilah. Kalau saya dapat sumber-sumber yang saya rasa localize tuan-tuan boleh tonton dengan betul, saya akan bagi tahu pada tuan-tuan. Setakat ni Tuan Nur Hisham adalah orang tepat untuk tuan-tuan dengar. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya tak? Nur Hisham baca. Nama dia Nur Hisham. Tuan-tuan jangan curiga kerana dia adalah penasihat ekonomi pejabat PMO di Malaysia ni pula, dia ada satu benci. Kalau kau aku tak suka, keturunan kau pun aku tak suka. Filem apa tu? Ibu mertua aku ke apa? Kasim Selamat ibu mertua aku Filem ibu mertua aku. Tak boleh lah. Dia ni walaupun dia bekerja dekat PMO, dia tak buat kerja politik. Dia pernah jemput saya banyak kali berada dalam libat urus persediaan belanjawan. Dia pernah panggil saya tahu Tuan Nur Hisham ni masa saya duduk berbual dengan dia di meja makan selepas saja habis kita meeting persiapan masa tu belanjawan 2025. Jadi dia panggil saya pada bulan Oktober 2024. Saya dengar pembentangan dia. Saya nampak dia punya concern tentang orang bawahan, bahasa yang dia gunakan walaupun dia English dia sangat bagus. Kemudian saya mula lihat ketika dia jadi COO di KWSP, dia sangat concern bahawa ramai orang Melayu akan bersara selepas bertahun-tahun kerja dengan keupayaan wang saraan tu kurang daripada RM10,000. Dia cerita. Jadi dia bimbang kerana orang Melayu ni menjadi warga tua pada usia 60 tahun. Dan kerana 60 tahun dah jadi warga tua, kemudiannya kebanyakan daripada mereka tabungannya tak cukup. Maka dia sedang berjuang pada waktu tu nak menghalang orang Melayu keluarkan wang tabungan yang ada di atas tekanan semasa. Sebab dia kata nanti kamu umur 60-an, kamu tak boleh hasil duit lagi teruk, kamu memerlukan KWSP. Sekarang 40-an kamu nak keluarkan duit. Kerana kamu rasa susah sangat hidup sebagai orang 40-an. Kereta kamu, minyak kamu, rumah kamu, apa semua. Tapi kamu tak tahu apa yang kamu akan tanggung ketika berusia 60-an. Jadi dia sedang mempertahankan perkara dengan membawa orang Melayu untuk berfikir tentang 60 bila kamu bencin. Keupayaan kamu menjadi lebih terhad. Tenaga kamu menjadi lebih terhad. Dan ketika itu kamu tak ada banyak pilihan untuk bekerja kerja sampingan. Maka janganlah kerana ketika kamu merasa 40-an ni kamu susah. Dengan sebahagian besar kamu susah kerana gaya hidup kamu. Maka kata dia jangan. Jadi saya daripada situ saya nampak. Saya nampak kata dia ni adalah satu orang yang sangat-sangat tekun dan sangat-sangat melihat futuristik orang Melayu, masa depan orang Melayu.
Jadi janganlah marah kerana dia bekerja dekat PMO tu, nanti tuan-tuan main pukul kata, kalau kau aku tak suka, keturunan kau pun aku tak suka. Tak ada. Dia masuk dekat situ. Dia memang tujuan dia adalah untuk advise kita komuniti awam. Sebab tu video-video dia ni tak banyak orang ambil. Sebab political interest kepada media tak banyak. Pasal video dia ni tak boleh viral. Pasal video dia ni tak boleh jadikan bahan berkelahi di antara ahli politik. Sebab video dia mendidik. Kerana media menganggap orang Melayu ni tak suka pendidikan. Orang Melayu ni suka berperang di atas idea politik. Tak penting lah pandangan Tuan Nur Hisham. Padahal itu penting untuk kita yang sekarang ni berada dalam keadaan memerlukan panduan dan memahami secara detail apa itu keadaan kenaikan harga barang, apa itu yang akan berlaku pada ekonomi, macam mana kita consumer behavior kita akan dengar. Itu saya jelaskan. Saya pun rasa try kita PM Profesor Muhammad Khalid. Kita try dapat Dr. Muhammad Khalid. Kami cuba nanti saya ada nombor Dr. Muhammad Khalid. Saya akan panggil Dr. Muhammad Khalid datang. Cuma Dr. Muhammad Khalid kalau datang dekat studio saya rugi sebab studio saya bukan podcaster. Jadi tuan-tuan boleh tengok live tapi video saya bila pindah ke media sosial dia tak cun sebab saya tak design dia sebagai podcaster. Tapi kalau tuan-tuan tak ada panduan saya panggil Dr. Muhammad Khalid datang. Sebab Dr. Muhammad Khalid juga boleh memberi maklumat kepada tuan-tuan tentang kepenggunaan. Sebab sebelum Nur Hisham, Dr. Muhammad Khalid adalah seorang yang sangat prihatin kepada golongan bawahan ni. Tak apalah saya ambil. Saya ada nombor dia. Saya harap Dr. Muhammad Khalid free dan kita boleh bincang apa nasihat-nasihat dia tentang dalam keadaan sekarang. Tuan-tuan memerlukan nasihat yang dipanggil sebagai solution. Okay, nanti saya panggil Dr. Muhammad Khalid datang. Dia dengan saya agak baiklah kalau saya minta. Kalau kena hari dia, kalau kena dengan masa dia, dia datang ke studio. Senang dia advice tuan-tuan pula. Dr. Trofelin Tanggang pakar Dr. Fredelin Tanggang pakar klimatologi. Dia setuju datang pada hujung bulan Julai sebab dia dah tamat kontrak di UiKM. Dia mengajar di universiti di Brunei. Jadi cuti dia pada hujung Julai. Dia balik nanti kita buat pula klimatologi, kesan ke atas rantaian makanan, kesan ke atas gugatan makanan di Asia, langkah-langkah yang dilakukan, langkah-langkah apa ni perubahan iklim yang juga akan menjejaskan juga hasil tangkapan ikan di laut, dehidrasi, kerosakan, kebakaran hutan semua. Jadi kita panggil doktor. Saya panggil Dr. Mak Khalid dulu. Dia klimatologi KLIMA. Ni ada tekan je yang tanya ejaan klimatologi. KLIMATOLOGI. Iaitu pakar mengenai perubahan iklim. Dipanggil klimatologi. Ni abang tu tolong eja. Pin kejap. Abang ni dah eja. Dia pakar klimatologi. Jadi saya selalu sukalah kalau anak tuan-tuan pandai. Tuan-tuan kan selalu tak nampak benda ni. Suruh anak tuan-tuan ambil. Oceanologi, orang jarang ambil. Klimatologi, anak Melayu jarang ambil. Ini perkara yang sebenarnya negara kita perlu banyak. Sebab tahun-tahun yang akan datang, krisis yang paling besar kita akan alami adalah klimatologi. Jika tuan-tuan dah ada anak dan dah tahu dunia akan mengalami apa yang dipanggil sebagai permintaan masa depan, adalah pakar klimatologi. Suruh anak tuan-tuan belajar benda ni. Ini adalah benda-benda yang kemudiannya anak tuan-tuan bukan menjadi doktor pakar yang kaya seorang-seorang. Dia menjadi seorang yang kemudian menyumbang kepada negara bangsa. Bagi tanya anak-anak kata, mula cari benda-benda yang macam ni. Klimatologi, meteorologi. Suruh anak-anak tuan-tuan pergi kepada bidang ni. Kerana ke depan ni kita perlu beribu orang berada dalam negara kita. Sebab advisor ni bukan saja advisor yang bercakap, dia perlu juga bertindak. Klimatologi dalam bidang pertanian, klimatologi dalam bidang kesihatan awam, klimatologi dalam bidang perkhidmatan, klimatologi dalam bidang pengairan, klimatologi dalam bidang kawalan pantai, klimatologi dalam bidang sains marin. Patologi itu bedah mayat sayang. Kalau rajin tak apa jadi patologi. Tekan sekejap dekat jutawan. Saya tak boleh cerita pengalaman orang lain. Bagus ke tak masuk tablik. Tapi saya didisiplinkan oleh tablik. Saya muda, saya tak ada disiplin. Hidup saya lost. Tahun 89 saya tak ada apa sebab hidup. Saya pergilah ke Kubang Bujuk, Kuala Terengganu, kerana ada jemaah tablik kat sana. Daripada tablik lah saya belajar 2 tahun betul-betul. Tahun 89-90 saya keluar 40 hari. Dan saya mengakui kata barulah saya tahu disiplin kerja berpasukan. Proses 40 hari saya keluar kerana hidup saya lost. Kerana terlampau banyak benda pengaruh yang dipanggil ideologi, tapi saya tak ada pengaruh agama. Saya keluar ke tablik tahun 89-90. Walaupun saya tak boleh maintain sampai sekarang, tapi kalau orang tanya, Zainal, kenapalah kamu sangat mengambil berat kepada hal-hal begini? Kenapalah kamu ada fikiran banyak tentang negara-negara Islam yang kamu selalu ceritakan? Perkara yang pertama yang menanam semangatnya adalah tablik. Kerana saya dibesarkan dalam bahan bacaan. Bahan-bahan bacaan barat. Saya dibesarkan dalam bahan bacaan yang mengajar tentang ideologi freedom, ideologi tentang kebebasan, rebel semua. Ini saya umur panjang masa saya masuk tablik tu. Saya keluar. Kali pertama 40 hari. Tahun 89, kali kedua 40 hari.
Tapi 40 hari yang pertama tu lah saya fikir kata yang sangat membantu saya. Nak jaga takbir Datuk Ula ni pun. Kelang kabut saya. Kita budak, kita tak tahu. Umur kita pada waktu tu sekitar awal 20-an. Kita budak, kita tak tahu apa. Dan saya belajar public speaking dalam tabligh. Sebab public speaking dalam tabligh ni adalah belajar satu hadis, uraikan. Jadi kita dengarlah guru kita mengajar. Guru saya ni nama dia Umar. Haji Umar, orang Bentong, penoreh getah. Tapi saya rasa dia ada kebun getah. Jadi saya ajar satu hadis hari. Lepas tu saya belajar bangun dan bercakap. Kan bayan asar ni tak ramai orang. Kita bayan kepada kawan-kawan kita je. Bayan maghrib barulah belajar pada orang. Dan saya cerita pada tuan-tuan public speaking yang saya buat mula-mula. Dengan satu hadis mudah dan huraikan. Jadi kerana saya ada banyak pengalaman hidup. Saya huraikanlah hadis tu dengan pengalaman hidup. Saya belajar. Keluar 3 hari ni banyaklah. Masa saya duduk di Sungai Manggis. Maka saya bagi tahu pada tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan nak mencari satu momen berharga. Satu, dikelilingi oleh orang yang sama tujuan hidup. Yang kedua, dikelilingi oleh ilmu yang mengajar tuan-tuan satu perkara. Fizikalnya disiplin, kerohaniannya Allah. Tuan-tuan sertai tabligh. Tak boleh keluar 40 hari, keluar 3 hari. Tapi nak cun keluar 40 lah. Titik tenang tu menjadi tinggi. Tapi masa saya keluar tu pula, saya memang huru-hara. Hidup saya ni tak adalah perlu ambil cuti panjang apa semua. Saya hanya bercuti daripada yak-yak je. Sebab saya hidup huru-hara. Dan sampai sekarang, di mana-mana tempat tuan-tuan tengok video saya, setiap kali orang bercerita, di manakah tempat kamu bermula mengenal disiplin? Adalah tabligh. Di mana kamu mengenal dunia bahawa dalam hidup ni tak semua perkara tentang kebebasan itu adalah freedom to lead. Saya masih ingatlah nak kejar takbir Datuk Ula tu 40 hari 5 kali waktu, jangan tinggal takbir pertama selepas imam takbir. Jaga sungguh. Dan sampai sekarang pun saya akui, kalau anak-anak tuan-tuan atau diri tuan-tuan bermasalah, tuan-tuan nak pergi cari freedom ni tak tudin lah. Sebab dulu saya baca John Bertrand Russell. Dia MJN Bu freedom yang tak tulen ni, kerana zaman saya ni 80-an, gerakan-gerakan existentialism. Kita hidup kerana kita ada. John Bertrand Russell, kita baca John Bertrand Russell. Kita baca Carl Gustav Jung tentang kejadian alam perasaan manusia. Kita baca Sigmund Freud tentang apa itu dipanggil sebagai pseudo dalam diri manusia. Maka kita anggap hidup adalah memahami ideanya. Hidup ini adalah memahami ideanya. Walaupun memahami ideanya tak bertentangan dengan syariat, tapi bukan itu yang dituntut oleh syariat. Jadi bila kita keluar tabligh, kita keluar barulah kita faham. Tak semua benda dalam dunia ni adalah idealis. Ada benda yang kita tak boleh fahami. Dia menjadi rahsia dalam diri kita, kita faham dan tak perlu cerita kat orang. Dan kita masuklah dalam tabligh ni. Sebab dia mudah. Dia hanya mengasaskan benda-benda syariat ni untuk diutamakan. Jadi zaman saya ni, 80-an ni, 80-an pada zaman saya ni, freedom lah yang kita nak. Sebab kita menyalahkan semua benda kerana kita tidak dibebaskan. Kita dikatakan kerana tradisi Melayu. Kita tidak dibebaskan kerana ikatan agama. Kita dibebaskan kerana pikiran kolot orang Melayu. Kita nak menentang semua bentuk tradisi yang kita datang kerana kita menyalahkan. Tradisi kita kononnya kokon Melayu yang telah menjadikan kita macam ni sekarang. Padahal kita gagal sebab salah kita, bukan sebab kita bangsa Melayu. Kita gagal kerana awak Zainal Rashid yang pemalas, awak Zainal Rashid yang rebel. Tak, kita gagal kerana kita Melayu. Maka kita bacalah buku-buku yang kemudiannya menceritakan tentang rebellious ke atas gagal. Bahawa gagal ni bersangkut besar dengan dunia yang tidak adil. Gagal ni bersangkut besar dengan sistem kapitalis. Gagal bersangkut besar kerana hal-hal yang disentuhkan oleh jumhur masyarakat ni bertentangan dengan orang-orang yang mahukan freedom. Maka kita merasa kita benar sebab kita membaca buku-buku yang membenarkan fikiran kita kerana mereka juga orang macam kita. Jadi rumitlah, hidup menjadi semakin rumit, bukan menjadi semakin luas pandangan dia, hidup menjadi semakin rumit. Kerana kita menyertai gerakan pemikir-pemikir barat yang hebat nama dia, tapi sebenarnya dia juga menentang apa itu dipanggil sebagai realiti kehidupan. Maka kita menjadi sangat kuat dan tabah dengan realiti kita. Lama saya fikir, saya pun tak teringat apa yang menggerakkan saya masuk tabligh. Cuma saya pergi ke Masjid India, sunyi. Jadi orang kata, mana ada orang dah semua pergi ke Kubang Bujuk. Lepas tu dia kata, kalau kau nak ikut, naik bas dengan kami bayarkan. Saya pergilah ke Kubang Bujuk. Kemudian lepas Kubang Bujuk tu, sepatutnya saya balik. Sebab Kubang Bujuk ni, dia punya ijma' ni 3 hari je. Lepas tu Nasir Jalil lah, Kapten bola sepak Terengganu tu, dia orang Singapura, dia datang Terengganu, rambut panjang main bola. Nasir Jalil ni, lepas dia berhenti main bola, dia menumpukan kepada tabligh. Jadi Nasir Jalil ni jumpa saya. Dia tanya, nak keluar tak? Saya kata, bolehlah keluar. Ada duit? Saya kata, tak ada duit. Dia kata, nanti ada satu jemaah, yang mana jemaah ni menggunakan duit yang diinfakkan orang. Itu yang saya masuk dalam jemaah Haji Omar tu.
Maka orang yang tak keluar, dia infakkan duit. Sejumlah wang diberi pada Haji Omar untuk menanggung jemaah ni keluar. Kita keluar lah. Saya belum kahwin, umur saya 21. Belum kahwin. Saya fikir itulah 40 hari yang sangat bermakna. Sebab saya keluar dengan bos saya hanya seorang penodai getah, tapi orang lama lah. Haji Omar ni saya ingat waktu tu umur saya 22, dia dah 50 lebih. Sangat tenang. Dia mengajar saya 2-3 hadis, dia kata kau bayan je lah benda ni. Sampailah bayan saya menjadi lancar. Saya ingat dalam minggu kedua tu pun saya dah jadi bayan maghrib lah. Saya dah bayan maghrib, menggigil-gigil saya ni. Serban lipat 7 kali ni besar. Pergi masjid kampung ada 7-8 orang je. Nak kena bayan atas satu hadis. Dan saya fikir kata public speaking yang saya buat ketika selain daripada main teater, public speaking tablik adalah bayan dia. Dan bayan tablik ni kena jaga betul-betul, tak boleh tergelincir. Dia bukan freedom cakap lebih kurangnya. Sebab kita bercakap dalam surau dan kita bercakap dalam masjid. Bayan ni apa saya pun tak tahu. Bayan ni dipanggil kuliah pendek selepas solat asar. Dan kuliah pendek selepas solat maghrib. Bayan ni macam ambil satu hadis kan. Kita ambil satu hadis kan. Kita ambil tadi, kita huraikanlah hadis tu. Hadis mudah-mudah aja. Bukan hadis yang complicated untuk menjadi pakar hadis. Hadis yang menunggu. Banyakkan hadis dia adalah hadis tentang tentang kelebihan beribadat. Tentang memperbanyakkan ibadat dan orang-orang yang memilih jalan ibadat. Atas kira ringkas, 3 minit ke 5 minit je habis. Habis. Sekarang bila saya masuk ke masjid macam hari Jumaat ni, hari Sabtu pagi ni saya akan ada di masjid Surau Al-Ridwan di Sungai Merap, Kampung Abu Bakar Baginda. Panjanglah sesi tu, 2 jam. Lepas solat subuh ya, rehat sekejap. Dia orang benarkan saya carry sampailah pukul 9.30 pagi. Saya akan bercakap tentang krisis masa kini dan sejarah masa lalu. Apa pengajaran untuk orang Islam. Panjanglah, kita bawa slide kot rasanya. Saya akan cerita daripada naik dan jatuhnya Andalus, naik dan jatuhnya Baitul Maqdis, naik dan jatuhnya Osmaniyah. Dan serta kesan yang ada sampai sekarang. Dia adalah kitaran sejarah yang berulang. Ada apa yang tanya apa lagi tak? Sabtu ni 13 hari bulan Jun di Surau Al-Ridwan, Kampung Abu Bakar Baginda, Sungai Merap, Selangor. Malamnya pula, kalau tuan-tuan rasa suasana surau tuan-tuan rasa tak best kan, dan di surau saya akan bercakap dalam lantai akademik surau. Lantai akademik surau, orang yang tanya pada saya pun orang-orang surau. Jadi disiplin ilmu dia akan lebih diikat oleh lantai ilmu surau. Sopan, halus, santun kerana menjaga kemuliaan surau. Kalau tuan-tuan rasa nak begitu payah, 9 malam hari yang sama, 13 hari bulan pula, saya akan ada di Grand Sabak Hotel. Grand Sabak Hotel di Sabak Bernam. Dia hotel biasa je, compound dia besar. Grand Sabak ni dia ada pasal karat pada hari tu. Dia orang anjurkan pula satu sesi kat itu. 9 malam ni tak bersangkut dengan lepas maghrib. 9 malam. Saya akan cakap sampailah pukul 11 lebih. Lepas tu saya melepak minum kopi. Kalau tuan-tuan rasa nak dengar talk, lepas tu nak dengar sembang kopi, pergi je. Tu admin dah naikkan pin. Pagi saya lepas subuh di Surau Al-Ridwan, Sungai Merap. Malam di Grand Sabak Hotel. Di Grand Sabak Hotel ni open. Nak tanya soalan 40,000 ke, nak tanya soalan 200 juta, datanglah. Saya tak marah. Masalah bila kita bagi penjelasan, dia tak nak dengar. Sebab mereka menafikan untuk mendengar jawapan kerana mereka takut pada jawapan. Dia duk ulang je. Azuna tak pergi kot. Azuna event-event sini saya tak boleh bawa. Sekali dia kacau saya dekat tempat event. Dia nak beskal lah, dia nak balik lah. Dia kata token hotel tu. Itu dia ikut saya pergi masjid tu sekali sebab balik tu nak beli beskal. Yang tuan-tuan tengok video yang dia ikut saya dekat masjid, dia ikut juga sebab nak beli beskal adalah selepas acara masjid. Mampus lah, dia tak ikut, dia dah dapat beskal dah. Hilang lah tu. Dia dah dapat beskal, dia penuhi janji dia gunting rambut, dia dah naik tunjuk saya rambut dah gunting. Lepas tu anak saya kata, dah boleh ambil beskal, kau dah tunjuk kat ayah dah rambut dah gunting. Anak saya bagi kunci beskal yang baru beli tu. Hilang dah. Bukit Bintang pergi tunjuk kat orang, kata ini pendapatan. Dia tak sebut saya nak beli. Aku menyanyi. Kau ingat aku tak ada duit? Dia pergi pula dekat Baim. Baim dah tahu dah sebab saya mesej Baim. Baim kami 3 orang macam adik-beradik. Saya mesej Baim, dia pergi kat Baim. Baim, Zainal belanja ke? Mana ada, Zainal tak ada belanja lah. Aku beli ni duit aku simpan. Lepas tu dia burukkan saya pula. Zainal bukan ada duit. Dia meniaga sang susah. Kan itu hari dia pergi laut lama. Mana dia ada duit?
Dia barat yang tekan apa ideologi. Kita baca semua benda. Kita baca semua benda. Cuma relevan yang sekarang kalau adik tanya ideologi. Orang tak baca dah ideologi dia. Ideologi ni zaman dia zaman 80-an. Kalau adik tanya sekarang ni, kita baca sekarang ni adalah opinion ataupun factual report. Ataupun factual analysis. Ingat Azir Wright tanya apa ideologi barat yang sesuai diterka. Zaman ideologi ni 80-an. Zaman di mana dipanggil ruang tabu. Ruang tabu ni maksudnya tak ada banyak benda yang bersifat realiti sedang berkembang di sekitar kita. Jadi kerana tak ada banyak ruang realiti bersifat di dalam diri kita, kita mencari ruang falsafah. Ruang falsafah kita baca ideologi. 2000-an ni adik baca je. Kalau adik nak baca perkara-perkara besar ni, adik baca... Saya tengah baca satu buku dia, saya tak review lagi, Dunia Tanpa Islam. Adik baca lagi Thomas L. Friedman mengenai... Dunia Sama Rata, The World is Flat. Itu penting. Itu buku 2001. Manakala Dunia Tanpa Islam, buku 2008 kot. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa malam nanti pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.